banyak organisasi kan takut betul dengan maklum balas. Jom kita rungkai isu ni. Tapi kalau tak ada maklum balas, macam mana satu tim tu nak berkembang, kan? Rahasianya, organisasi yang paling cepat belajar ada budaya maklum balas yang kuat. Apa benda ni sebenarnya? Ia bukan untuk kritik tau, tapi alat untuk kita jadi lebih baik. Sebenarnya ia berkait rapat dengan satu konsep power ni, pemodelan kecemerlangan. Konsep ni ubah maklum balas daripada sesuatu yang menakutkan kepada alat untuk belajar. Macam mana nak bina? Semuanya mula dengan leader dan 3 prinsip mudah ni. 3 prinsip inilah yang jadi asas untuk bina kepercayaan dan pacu pertumbuhan pasukan. Pertama, menerima dahulu. Pemimpin kena tunjuk contoh, terima maklum balas dulu. Kedua, jadi macam bejana kosong. Dengar dulu, jangan cepat melata atau jadi defensif. Dan ketiga, ingat, tak ada istilah gagal. Setiap silap tu peluang untuk belajar. Bila kita pegang ayat ni, setiap cabaran tu terus jadi satu peluang untuk maju. Dan hasilnya, organisasi anda akan belajar jauh lebih pantas daripada pesaing lain. Jadi, nampak kan beza pemikiran tu? Maklum balas ni ancaman ke atau bahan bakar? Sebab, dalam organisasi yang betul-betul matang, maklum balas ialah bahan bakar untuk kecemerlangan. Faham ke faham? Soalannya, adakah pasukan anda betul-betul bersedia untuk berubah?